Macam yang korang semua tahu, kalau korang peminat tegar Motomaniac, korang mesti tahu yang projek A31 Sefiro projek car Motomaniac pernah di cover oleh Speed Hunters. Dari kawan baik aku Toby Tyre dan juga Rick Muda from Speed Hunters sendiri datang ke Malaysia ke event Retro Evoque, pilih sendiri kereta projek A31 ni untuk cover dekat jalan TTDI Taman Tun. Time tu aku bawa on the road kereta tu, shoot dekat ceruk-ceruk mana, macam korang tengok kat belakang ni, ini adalah semua coverage dari Speed Hunters. Tapi macam korang tahu, kalau korang buka Instagram Speed Hunters, kalau korang buka website Speed Hunters, dah tak ada apa, profile picture jadi hitam, kau buka web store tak ada apa, artikel tak update dan sebagainya. Kenapa? Apa yang dah jadi dengan Speed Hunters? Apa yang dah jadi dekat entiti yang besar ni dalam dunia motorsport? Hari ni aku akan kupaskan the death of Speed Hunters. Apakah pengakhiran bagi media house yang besar ni? Let's go. By the way, kalau korang semua tengok video ni, korang kena beli baju Motomaniac cepat-cepat. Dekat mana? Dekat website kita www.motomaniac.easy.co ataupun dekat TikTok shop kita orang. Dapatkan merchandise yang paling baik dekat dalam scene motorsport untuk korang semua beli, untuk korang semua pakai dan untuk korang semua flex waktu pergi event-event kereta. Kalau korang tak dapatkan baju Motomaniac, memang akan rasa FOMO sikit sebab kau tengok semua pakai baju Motomaniac, semua pakai merchandise Motomaniac. Ada macam-macam merchandise daripada baju, keychain, stiker dan sebagainya. And at the same time, kalau korang semua pemilik kenderaan, pastikan korang dah tukar ke bateri kereta, bateri Astra. Official bateri Motomaniac di antara kolaborasi kita orang dan juga bateriku. Bateri pilihan mekanik dan juga bateri yang the only bateri yang ada SIREM certification dekat dalam Malaysia ni untuk semua model. Dan juga bateri Astra ni ada insurans perlindungan peribadi untuk korang semua andai kata ada accident atau kecelakaan berlaku. Jadi macam kereta aku semua pakai Astra, lagi-lagi R32 aku dengan livery Astra, and maybe ada kereta lain yang aku akan buat livery Astra. Kereta apa? Korang kena tunggu, korang kena stay tune. Jadi kembali kepada cerita kita hari ni. Bila aku keluar dengan Speed Hunters, spend time dengan diorang, shoot kereta projek A31, dalam keseronokan tu aku tak sangka yang beberapa bulan yang lepas tu Speed Hunters ni will go dark, will go zero. Macam yang aku cakap tadi, kalau korang buka dia punya Instagram page, last posting dia adalah bulan 3, bulan March, and dia punya profile picture pun dah jadi hitam, and kalau aku buka website dia pun dah tak ada apa-apa, artikel dia pun dah tak update. Kenapa? Apa yang dah jadi dengan Speed Hunters? Jadi back in 2018, kalau korang kenal kawan aku Larry Chen yang pernah datang ke Malaysia beberapa kali untuk event Retro Evoque, pernah juga datang kat Motomaniac HQ untuk review kereta-kereta kita orang. Pada tahun 2018 dia dah buat channel YouTube dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia dah nampak dalam Speed Hunters ni dah makin merosot. Merosot dari segi apa? Nanti aku akan cerita. Lagi seorang, Dino Dalia Carbonare, salah satu fotografer Speed Hunters yang famous juga, yang nama dia besar juga, pun dah start buat YouTube channel yang sendiri. And kita dapat tengok daripada situ Speed Hunters punya line up of photographers dah makin lama makin hilang. And daripada situ juga kita boleh tengok prestasi Speed Hunters ni. Kenapa dia boleh hilang orang yang grow dengan Speed Hunters macam Larry Chen ni, daripada dulu sampai sekarang membesar dengan Speed Hunters tapi boleh caw dan buat YouTube channel sendiri. Dino Dalia Carbonare pun boleh caw dan buat YouTube channel sendiri, tak fokus dah dekat Speed Hunters. Ada salah satu konspirasi yang menyatakan bahawa politik dalaman dekat Speed Hunters ni membuatkan dia punya organisasi ni makin lama merosot dan juga hilang dalam radar kita. Sebab apa? Sebab kalau korang nak tahu, Speed Hunters ni is owned by EA. Kalau korang tahu EA yang buat game macam Need for Speed, EAFC, UFC dan sebagainya, EA merupakan owner kepada Speed Hunters dan juga banyak tie-in kan Speed Hunters ni dengan game Need for Speed. Kalau kita tengok macam-macam Need for Speed yang dah keluar. Kalau macam zaman aku dulu, Need for Speed Most Wanted memang adalah salah satu game yang memang OG. Aku pernah cover juga video pasal Need for Speed Most Wanted, macam-macam, dan baru-baru ni adalah Need for Speed Unbound. Jadi EA akan selalu tie-inkan Speed Hunters dengan game Need for Speed kereta, scene kereta reality dan juga scene kereta fiction. Game. Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperakui SIREM untuk semua model kereta dan akan dapat perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri purple, bateri pilihan mekanik.
But at the same time, kalau kita tahu Speed Hunters ni, ramai orang macam kita budak-budak kereta ni kenal Speed Hunters bukan disebabkan game, tapi disebabkan dia punya coverage media yang gempak. Dia exposekan kereta-kereta yang luar biasa, build yang gila-gila, event yang gempak-gempak macam Retro Havoc juga. Dan tanpa Speed Hunters ni, aku rasa tak ramai yang akan tahu tentang build-build kereta yang gempak ataupun event-event yang power di seluruh dunia. Jadi Speed Hunters ni dia ada bond dengan orang luar. Orang kenal because orang nak tengok update, orang kenal sebab orang nak kenal dengan kereta, apakah perkembangan scene kereta dalam satu dunia. Tapi dengan secara tiba-tibanya EA ni dia nak lepas tangan untuk Speed Hunters ni, dia tak nak handle. Jadi dia bagi pengurusan Speed Hunters ni dekat salah satu company yang bernama Scene Media. Jadi Scene Media ni yang ambil alih atas apa-apa urusan yang berkaitan dengan Speed Hunters. Kereta mana nak cover, event mana nak cover, payment kepada photographers dan sebagainya. Jadi orang dah tengok bila Scene Media ni masuk, dia jadi terlalu micromanage, dia jadi terlalu picky. Orang dah tengok artikel yang keluar pilih kasih, kereta yang keluar pun pilih kasih, nak keluarkan artikel bermakan bulan-bulan dan sebagainya. Jadi benda tu saja orang dah rasa tak best. Sebab apa? Sebab Speed Hunters ni dulu dia ditubuhkan di dalam asas yang mana Speed Hunters ni berkolaborasi dengan photographers yang ada dekat dalam Speed Hunters. Jadi bila benda tu jadi, semua jadi tak syok, payment jadi lambat dengan photographers, event kena select, kereta kena select dan sebagainya. Merosotlah jadinya Speed Hunters tu sendiri dari dalam. Jadi bagi aku, bagi kematian Speed Hunters ni, siapakah suspek utama dia? Suspek utama dia untuk aku lah personally memang EA. Sebab apa? EA yang sendiri lepas tangan, EA yang sendiri tukarkan pihak pengurusan, dan disebabkan benda tu jadi, Speed Hunters pun makin merosot, makin teruk. EA ni kalau korang nak tahu bukan company yang kecil, dia merupakan company yang besar. Kalau korang nak tahu, dia buat game gempak-gempak, dia buat media gempak-gempak, dan selama ni tak ada masalah apa-apa pun bila EA tengah jaga. Payment cun, media keluar cantik, tak ada apa-apa, semua cun, semua cantik. Bila dia tukar je ke Scene Media ni untuk jaga Speed Hunters ni, merosotlah semua benda. Kau nak bayar payment ke fotografer susah, kau nak keluarkan konten susah, pilih kasih dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kenapa aku rasa suspek dia adalah EA. Tak necessary langsung dia nak tukar management untuk jaga Speed Hunter. Dan kalau korang nak tahu, sebelum ni juga EA hanya nampak Speed Hunters ni adalah connection di antara game-game Need for Speed kepada reality. Dia tak rasa yang Speed Hunters ni value dia more than that. Jadi bila dia putuskan hubungan dengan Speed Hunters ni, dia sendiri dapat tengok dekat game Need for Speed Unbound yang paling baru ni, last update diorang ada bagi tahu yang diorang akan shiftkan fokus diorang dekat game-game lain. Sebab apa? Sebab bila Speed Hunters ni tak ada, tak fokus, tak push lah game Need for Speed ni untuk ke depan, untuk dapat lagi banyak player dan sebagainya. Jadi untuk aku personally, Speed Hunters of course bridge di antara reality dan juga game, but at the same time benda tu adalah more. Bila kau matikan benda tu, then orang confirm takkan support produk korang yang korang ada, yang diorang sendiri kenal daripada lifestyle brand ni lah kalau nak cakap. Jadi conclusion dia apa guys? Conclusion dia, kita doa je lah yang Speed Hunters ni akan naik balik dan keluarkan lagi konten-konten yang baik-baik untuk kita budak-budak kereta yang appreciate konten-konten dari Speed Hunters ni. And at the same time, aku juga terhutang budi dengan tim daripada Speed Hunters sebab dapat coverkan kereta Project A31 ni, specifically khas cerita dia pasal Nissan Safiro A31 aku ni. Tak ramai yang boleh dapat chance ni, lagi-lagi Speed Hunters dah mati. Jadi apa-apa pun aku bersyukur dapat chance tu, sebab dari dulu lagi aku selalu tengok kawan-kawan aku punya kereta kena cover. Best. Memang untuk aku itu adalah idaman aku. And alhamdulillah tahun lepas aku dah dapat cover kereta Project A31, build Project Motomaniac yang gila babas punya, and masuk dekat dalam website Speed Hunters. Jadi itu saja untuk video hari ni. Kalau korang nak beli baju, ingat beli dengan Motomaniac, baju baik-baik. Dan kalau korang nak dapatkan bateri untuk kereta korang, belilah bateri Astra. Sebab tak Astra, tak kawan. Itu saja, jumpa di next episode. Papa Roger, ciao.